Tapi memang niat, ya. Sebab I memang macam saya pergi, kalau saya keluar lah, I tengok orang tak makan ke apa ke, I memang kesian tau. Dia berak oh. Dia sampai macam cakap orang kat sini. Kadang-kadang I sudah tertidur, I dengar pun boleh bangun tau. Cilik-cilik tengok. Sebab astagfirullah. Kuat tau itu bunyi. Bunyi apa? Berak. Mantap. Berak. Kan, kuat kan? Bila berak? Pasal apa bunyi? Kuncing. Iya lah. Bila berak? Wah, tangki besar. Sebab sikit. Itu buang angin. Kentut ke? Mana air betul? Orang pun dengar kan? I tak fitnah dia kan? You orang semua saksikan. I tak fitnah dia kan? Tengok. Mana ada? Memang ipek je berak. Berak tak ada pintu. Bukan, you tutup pintu. Tadi kena dengar suara. Hanya fitnah lah. Jaga. Sebab pahala. Muntah ke? You muntah? Oh, dia muntah. Mak. Muntah. Lalu ya. Ha? Dia main lah. Apa? Apa? Macam mana dia malam dia naik. I tak mau cakap lah. Nanti I nak balik dah. I takut loh. Mepek ya. I tak ada gaduh. Tak ada gaduh dengan dia. Mana minum air ni? Buka tepi. Jom, silakan. Boleh pakai straw. I ada on the way tau. I tengah R&D satu bau sedap. Itu aiskrim luar hijau dalam vanila. Betul. Tak kat air pun. You busuk. Tak perlu apa-apa bagi you pun sama je. Sorry loh. Tengok kurang ajar. Tengok dia. Sorry lah. Dia cakap dia kurang ajar. Dia lagi tahu sopan sikit. Sorry lah。有诶，他们也是有这样讲哦，可能他不懂诶。不要讲这些，我怕。Ubat Maida. Ubat Maida. Bau bubble gum. Tapi Bel tak suka bubble gum sebab dia manis sangat. Nama? Apa tu? Boleh? Dia malam-malam demam, malam-malam. Ya. Kenapa malam-malam? Rantu ah. Weh. Apa? Tidak. Mepek Saya aja. dah ambil antibiotik dah 3 hari baru dia boleh keluar. 3 hari. Sudah berapa hari oh belum sembuh. Ya, Ambil nasi sangat lah. Maaf. 我怕，是我怕。 Tengah malam baru demam kan? Biasa? Biasa. Biasa lah. Saiki ada ubat batuk, nanti makan. Minum air dulu, baru minum air. 他们真的我怕。 Lagi berkesan. Tak, anak? Sini. Ah,